dan salam Malaysia Madani. Saya Tasmin Pak Nizal, Squad Channel Tim Immigration SK Lampung. Hari ini Rabu, 11 April 2026 sedang berlangsung program penjagaan gigi Taman Sri Lestari Sekolah. Kita saksikan, jom! Memberi pengetahuan tentang cara penjagaan gigi dan kepentingan menjaga kebersihan gigi supaya kita semua dapat memiliki gigi yang bersih dan sihat. Bersyukur kehadiran Ilahi pada hari yang cukup ceria ini dapat kita laksanakan satu program khas, iaitu program promosi kesihatan pergigian yang telah dihebohkan, telah diwar-warkan berkaitan dengan kepentingan menjaga gigi. Saya pasti semua orang gosok gigi pagi ini. Susu. Susu boleh ikutan? Okey, laki gigi katan lagi susu. Susu. Okey, perempuan? Buat cerita lagi jumpa kawan-kawan datang sekolah. Sengih kat cikgu. Benda pertama yang mana nampak adalah gigi. Dia dah gigi hitam. Kita pergi main dengan kawan-kawan, jumpa kawan-kawan kat sekolah. Kawan-kawan nampak lagi gigi hitam tu. Tumbuh. Nanti ada lagi tak gigi yang akan tumbuh lepas tu? Ya. Bina, kursi atas dan bawah Bina. Okey, Bina dah sepuluh ni. Boleh? Boleh tak? Okey, dengarkan tuan-tuan. Okey, masukkan celah pintu ini, buat bulat-bulat besar. Jangan kecil je, buat bulat besar. Kalau ada makanan yang dekat dengan celah gigi tu, buang, bawa keluar. Okey? Boleh? Akan gosok gigi. Bapak itu. Okey. Kamu tak dengar arahan, doktor tak bagi hadiah untuk kamu. Cepat. Kita nak pergi rehat. Okey, cepat sikit. Cikgu Farah. Ada 20. Lepas tu bila kita umur 6 tahun, gigi kekal pun akan tumbuh. Gigi geraham yang belakang sini. Lepas tu gigi depan yang akan goyang, betul? Semua orang pernah rasa kan? Gigi depan goyang, lama-lama tercabut. Lepas tu tumbuh yang baru. Kenapa kita kena jaga gigi? Kalau kita tak jaga, apa masalah yang berlaku? Okay, yang biru tu kita letak gel untuk tengok gigi dia bersih ke tak. Okay. Kan kita makan hari-hari kan? Masalah gigi ni sebabkan satu je, makanan yang kita makan. Kalau kita tak makan, kita tak gosok gigi tak apa. Tapi masalahnya adalah kita makan. Kita makan pula macam-macam. Makan aiskrim. Jadi bila kita makan tu, makanan tu akan lekat kat gigi kita. Daripada makanan tu, makanan tu asalnya bersih je kita boleh makan. Tapi bila masuk dalam mulut kita, biar kat situ lama-lama dia jadi kotor, jadi kuman. Jadi kalau kita biar makan lama-lama dalam mulut tu, contohnya 2 hari lepas makan nasi lemak, ikan bilik dalam nasi lemak tu sampai hari ni ada dalam gigi kita. Geli tak? Geli. Daging yang minggu lepas tak tahu bila tu ada lagi dalam mulut dia. Geli tak? Geli kan? Sekarang gigi tu, bila makanan tu kita biar kan, tak busuk, dia akan jadi keras. Memang dia takkan keluar. Tapi jangan kata kalau dah nak keluar tu tak boleh buat apa, biar kat situ. Sampai 10 tahun lagi pun karang gigi tu duduk kat situ. Lama-lama gigi tu akan jadi buruk. Usi pun akan bengkak. Lepas tu mulut juga akan busuk. Lama-lama goyang gigi. Ataupun 6 bulan sekali lah. So awal tahun picit gigi, hujung tahun picit gigi. Serangkan tu. Okay, bagi tahu saya 3 struktur. Okey? Okey, betul. Bagi 3 kesan tak gosok gigi. Saya nak yang jawapan yang dalam slide tu. Okey, Okey, res lagi. Pelajaran bersih lagi. Sekarang gigi pandai.
2 kali setahun. Okey. Dekat kawannya apa saja, apa fungsi floss gigi? Untuk mengambil makanan di celah gigi. Okey, betul. Bila kita makan, kita nak bersihkan apa? So, hari ini kita nak buang sisa makanan yang melekat dalam mulut kita. Okey, Dr. Manina, tolong tunjukkan cara macam mana mula-mula. Okey, makanan awak kena ingat, dia melekat dekat mana? Dia melekat dekat gusi yang atas ni kan? And then dia akan melekat dekat mana? Dia akan melekat dekat permukaan gigi yang dalam-dalam ni. Okey, so terbalikkan dia bus gigi, tolak, tarik. Saya tengok. Kami janji akan gosok gigi setiap hari. Saya pasti cakap isi sebab saya boleh doktor kenalkan diri? Nama saya Tasnim juga, Nur Tasnim Amirah binti Azhar, doktor pegawai pergigian dari Klinik Pergigian Buah Pulas, daerah Kulim. Boleh doktor berikan pesan penjagaan gigi untuk warga SKLB? Okey. Pesanan ringkas untuk penjagaan gigi warga SKLB. Yang pertama sekali, berus gigi setiap hari lah, sekurang-kurangnya 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Dan yang kedua, membuat pemeriksaan gigi secara berkala, sekurang-kurangnya sekali setahun lah di klinik gigi. Jadi saya harap warga SKMB dapat menjaga kesihatan gigi dan mulut dengan baik supaya dapat mengurangkan tahap risiko gigi berlubang di kalangan penduduk Labuan Besar dan sekitar kawasan Kulim. Terima kasih doktor